Taj Mahal. Taj Mahal terletak di Agra, India dan dibina antara tahun 1632 hingga 1653 sebagai kompleks makam untuk Mumtaz Mahal, isteri Maharaja Shah Jahan. Fungsi utamanya ialah sebagai struktur peringatan dan ruang pengebumian diraja, dan keseluruhan kompleks direka mengikut prinsip simetri ketat yang menjadi ciri seni bina Mughal. Kompleks ini merangkumi taman segi empat bergaya Charbagh, kolam refleksi yang diletakkan di tengah sebagai garis penglihatan ke arah bangunan utama. Makam sebenar pasangan diraja tidak berada di tengah bangunan seperti yang kelihatan, tetapi terletak di ruang bawah tanah yang lebih ringkas. Struktur utama dibina menggunakan marmar putih yang dihiasi teknik Pietra Dura untuk membentuk corak bunga dan ayat kaligrafi. 4 menara di sekeliling bangunan condong sedikit keluar sebagai langkah keselamatan agar tidak jatuh ke arah makam sekiranya berlaku gempa. Di kawasan taman, sistem saliran bawah tanah memastikan air dialirkan secara sekata ke sepanjang saluran untuk mengekalkan susunan tumbuhan. Taj Mahal memerlukan penyelenggaraan berkala untuk mengawal kesan pencemaran udara yang boleh menggelapkan marmar.